Hello guys, welcome back to this channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokong kalian semua, dan klik button bell untuk notifikasi video terbaru yang akan datang. So guys, let's jump into the video. So untuk semalam ni, aku nak mengucapkan terima kasih kepada korang kerana telah menyokong channel YouTube family aku ni selama 2 tahun. Thank you guys. So sepanjang career ni kita orang dah macam-macam lah, kita orang dah buat konten untuk korang. Dan sekarang ni aku sendiri nak celebrate sikit lah, macam just nak celebrate dengan kawan-kawan aku kejap lah. Tapi buat masa sekarang ni aku cuma nak buat satu lagi konten lah, orang kata short content vlog gitulah untuk diri aku ni. Sebab aku dah lama tak buat video seorang diri ya. Last aku buat tu dulu, dalam 4 bulan dulu lah. Buat masa ni aku nak buat vlog konten aku dulu. So guys, tanpa membuang masa, korang just layan video ni sampai habis. Dan terima kasih kerana menyokong. Jom. So hari ni aku just nak pakai baju opera, orang ngerti lah, baju opera. Dan dia tak payah pakai tali leher geng. Aku pun okey lah. Memang selalu baju yang akan aku pakai lah untuk setiap hari Ahad dan Rabu. Ahad dan Rabu benda yang sama. Isnin dan Khamis aku pakai yang baju korporat UUM. Dia seperti mana korang dah pernah tengok dulu lah. So buat masa sekarang ni aku just nak pakai baju korporat untuk daripada school aku, School Teknologi Logistik and Management, STML. So guys, untuk hari ni aku just nak buat konten short je. Taklah banyak sangat, tapi tak tahulah, ikut pada keadaan. Sebab hari ni memandangkan diorang kata untuk school aku ni diorang ada satu lagi aktiviti bersempena dengan apa tu, Hope Day lah orang kata. Aktiviti Hope Day UUM. Dia kata ada event macam-macam, ada tempat-tempat booth untuk apa-apalah untuk kelab-kelab dan persatuan. Dia mengumpulkan semua kelab persatuan tu satu tempat ruang tu dekat daerah dekat tempat Padang Palapes Kawat, kat situ, kat UM ni. Nanti aku bawa korang. Tapi petang ni aku ada 5 kelas guys. Jadi aku cuma hadir untuk 4 kelas, dan satu lagi kelas tu dia tak ada. Sebab kelas yang satu tu asuh untuk penyelidikan dan kajian dan aku. Penyelidikan kajian FYP aku yang akan aku settlekan untuk SEM ni. Jom layan. Okay guys, so kita dah pun sampai dekat kelas pertama hari ni. Kelas pertama hari ni DKG 6/15. Hello guys, so info semasa hari ni kita akan ada kelas Construction Technology Innovation pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 10. Dan ada kelas kedua Strategic Management Technology. Kelas ketiga ada Innovation Design.
kelas keempat dia sepatutnya FYP yang masuk untuk apa tu, kajian dan penyelidikan, tapi tak ada kelas hari ni. Dan kelas terakhir pada pukul 4 nanti, Building Maintenance Management sampai 5.30. Dan pada pukul 5.30 tu aku terus gerak ke Hop Day Perdana UUM yang mengumpulkan pelbagai jenis aktiviti seperti kelab-kelab persatuan. Kita ada juga booth-booth untuk makanan, ada juga macam-macam lah. Nanti aku just tunjuk kepada korang je. Korang layan video ni sampai habis dan stay tune. Okay, untuk last week we all ada discuss pasal apa yang terus tadi easy sudah tak ya belum ya kalau jelas punya reksapisen apa yang reksap nak punya so make the most of your remaining times in the month. Alright. So guys, aku dah pun habis kelas yang ketiga. For masa sekarang ni, patutnya kelas yang keempat iaitu academic project, tapi kelas tu dah habis, dah digantikan dengan lain. So sekarang ni aku just nak tunggu kelas untuk pukul 4 nanti. So guys, let's go. So hari ni kita just nak makan ni dengan kopi ais. Boleh makan dengan budak ni Sosun. And then faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan kayu kan. And then apa teknik penyelenggaraan dan juga kita nak improve kayu punya properties. Dan dalam ni kita tahu kan kayu juga di antara sekarang pun still digunakan untuk dalam construction kan, yang lebih kepada dah habis pun kelas hari ni. So kita akan terus menuju ke Hop Day tu nanti. Nanti aku turun layan. Okay guys, so aku dah sampai pun dekat Hop Day Perdana UUM. So dekat bahagian sini dorang sekitar area apa orang kata kelab-kelab dan persatuan. So masa sekarang ni aku just tengok dan follow je. Jom layan. Oh, jatuh. Tadi apa?
So malam ni diorang kan ada jemputan artis lah untuk malam ni lah. Tapi malam ni aku memang tak pergi sebab dah pergi petang ni. So guys, layan. Guys, seperti yang korang nampak ni, kat sini memang terlalu banyak sangat aktiviti yang menarik. Untuk Ansyria. Jom, layan. Alright, so sekarang kita akan terus pergi ke bahagian booth makanan lah. Ni yang paling penting. Sebab yang tadi tu khas untuk kelab-kelab dan persatuan je. Asyik. Minta diorang standby terus okay. Nanti waktu korang nak start tu, diorang asyik minta standby dekat bilik kan. Hey, hai. Untuk media, nanti cari seorang tu orang lah terus sampai ke dalam bilik. So tadi kan, ada masalah tak? So kita akan pergi ke bahagian booth makanan lah yang paling penting lah. Untuk yang rambut dia tu dapat. Sebab malam ni diorang kan ada aktiviti yang menarik lah. Ini cuma petang lah, tengah hari memang panas lah. So nanti nanti kita cuba minta dia. Okay. Test mic. Saya nak sedih sikit. Minta pelakon untuk jadi VIP boleh tak? Ada tak Ella? Okay. Memerlukan 8 orang untuk menjadi VIP. Boleh tak? Jadi kat sini ada tak yang free? 8 orang jadi VIP. 1, 2. Ini memang pengarah program. Memang VIP. VIP kat situ ada berapa orang dah? Pelakon VIP. Pelakon VIP. Imam Zahid. Berapa orang? Berapa orang? Kayunya macam tu lah. 4. Tak apa. Nanti kita jumpa.
Okay guys, aku sekarang ni dah pun pergi survey lah. Kita just buat konten dekat sana. Then Selamat datang ke Majlis Perasmian Hari Organisasi Pelajar Perdana 2026 Universiti Utara Malaysia. so sekarang ni aku dah pun beli makanan, beli apa, aku dah tengok orang buat aktiviti kelab dah persatuan tu. Bawa masa ni aku nak balik je dekat bilik. Memang dah penat dari pagi tadi, dari pukul 8.30 dan sekarang dah jam 5, hampir nak pukul 6. So guys, layan. So sekarang ni aku nak pergi beli nasi putih je nak makan dengan ayam ni. Jom layan sampai aku balik. So guys, malam ni aku tak jadi lah, tak pergi sini lah malam ni aku tak bergerak lah, sebab orang ada aktiviti macam ada artis datang untuk menyanyi. Dan sekarang ni aku nak balik, penat. Hari kita balik jalan kaki je lah, nak tunggu bas memang lambat. Balik jalan kaki lah, lama tak ada balik jalan kaki. Dah lama tak brisk walk ni. Jom layan. Alright, so sekarang ni aku dah balik jalan kaki geng. Malas nak tunggu bas, sebab dia macam ni tau. Kita orang punya tempat ni ada laluan A, ada laluan B dan laluan C dan juga D. So sekarang ni aku dekat bahagian laluan B. Laluan B tu dia ada 1, 2, 3, ada 4, 5, ada 5 inap siswa yang terlalu ramai pelajar. Jadi diorang akan lebih fokus kepada bas yang A dan B. So sekarang ni aku balik jalan kaki lah, penat. Jom layan. Okay, yang kat depan ni adalah Dewan Muazzam untuk Dewan Utama UUM lah, Muazzam Shah. So sekarang kita dekat bahagian Lita go-kart. Aku tak tahu lah ada lagi ke Lita go-kart kat sini guys. Macam dah tak ada tu. So sana ni kawasan dia ni berdekatan dengan apa ni? Kawasan dia berdekatan dengan tempat yang Hope Day macam lebih kurang macam biasa je lah, macam aktiviti gitulah, fun fair gitulah. Tapi kebanyakan yang dorang just buat hanya untuk kelab dan persatuan saja. Macam kelab persatuan dari segi sukan permainan, unit beruniform, macam tu lah. So sekarang ni aku dekat bahagian futsal. Dan sekarang ni aku nak balik tapi singgah sekejap ke Inasis TM Cafe, sebab aku nak beli nasi putih. Sebab aku dah beli rangka ayam kan. Aku tinggal beli nasi putih, lepas tu kita balik bayar. So guys, aku dah pun sampai dekat cafe BSN ke cafe MIC, sebab aku nak beli nasi putih. Oh ya betul, ni dekat MIC BSN MIC. Mungkin dekat cafe BSN tu. Layan je lah, bedal lah. Aku nak beli makan, aku nak bungkus, balik. Layan. Okay guys, so sekarang ni aku dah pun sampai kat bilik aku. Dan aku telah pun beli makanan untuk malam nanti. Just nasi putih dan ayam goreng je. Dan juga aku beli air 7up. Itu sajalah kot konten video pada kali ni. Aku nak ucapkan terima kasih kepada subscriber kerana telah banyak menyokong video ni daripada pertama kali dah sampailah habis. Dan juga sampailah sekarang orang kata lah. Okay, bye. Itu sajalah. Check it out. Bye.